Cuma kita kena bersangka baik, kita kena usaha, itu sahaja. Pertama emas, kedua ilmu. Kenapa? Sebab syarikat Public Go menyediakan sistem dealer. Dealer-dealer yang akan guide kita menabur emas dengan cara yang betul, buat dengan ilmu. Jadi urusan kita mudah. Cuma tuan-puan kena pilih dealer yang aktif training. Selalu buat live, selalu buat konten, insyaAllah. Mereka mampu bimbing kita menabur emas dengan cara yang betul, buat dengan ilmu. Bukan bermaksud saya nak tuan-puan menabur bawah bimbingan saya tak kisah. Saya ada rezeki saya sendiri, tak pernah berkurang walaupun sedikit. Tertulis siap. Cuma kita kena bersangka baik, kita kena usaha, itu sahaja. Jadi kita buat tabungan emas melalui syarikat Public Go, dua perkara kita dapat. Pertama emas, kedua ilmu. Emas cuma alat keuangan yang membuatkan kita kaya, yang mengubah keuangan diri keluarga kita kepada lebih baik adalah ilmu. Jadi nak saya bantu nak mula menabur emas dengan cara yang betul, buat dengan ilmu, insya-Allah. Pergi dekat profile TikTok saya, tengok konten-konten saya, ada bit biru, saya tinggalkan.